Yo, hello. Aku Itres, The Brown Venturer. Di pagi yang indah ini, aku nak kayuh keliling kawasan sekitar rumahku. Because aku rasa just wanna sweat it out and jalan-jalan and well, tengoklah apa yang ada. Kita boleh mungkin jumpa tempat baru ke, tempat makan baru ke. We'll never know. So, let's go. Hari ni aku nak kayuh sekitar kawasan barat Singapura. Aku have the best of both sides, membesar di kawasan timur sampai umur aku 10 tahun. Bedok to be more exact and precise. Dan everything else after aku membesar di kawasan barat Singapura, which is Jurong. Untuk video kali ini, aku saja je nak pusing-pusing santai kemara kawasan sekitar rumah aku. Kot-kot ada hidden gem baru ke apa. Yelah, maklum sekarang ni kebanyakan masa aku spend kat KL. So bila balik kampung Temasek ni, ada je selalu spot best baru, tempat lepak baru, hidden gem baru, tempat makan baru kan. So kita nak catch up lah dengan kampung aku. So jom bersama aku kita jalan-jalan pusing sekitar Westside. Assalamualaikum. Welcome to the Kuih Maker. Apa-apa yang bisa bantu? Saya Tres, The Brown Venturer. Saya tengah kayu-kayu kat sini. Kemudian saya bau macam, bau apa ni yang menangkap perhatian saya kan? Saya kayu kat sini dan nampak, wow, Kuih Maker lah. Saya adalah Samadi bin Abdul Ghani, pemilik The Kuih Maker sendiri. Kami bermula daripada usaha ibu saya, iaitu Haja Salma binti Abdul Latif, di mana dia telah mempelajari terhadap pembuatan kuih panjang 40-50 tahun yang lalu, dan daripada situ dia mengubah suaikan terhadap pembuatan kuih seperti putih salad dan sebagainya, dan sentiasa mendapatkan pendapat-pendapat pelanggan-pelanggan, dan dia cuba memperbaiki. So sepanjang masa tu dia membuat resepi tu menjadi lebih baik dan lebih terasa bahan-bahannya. Jadi apa yang tertimbulnya adalah apabila saya sendiri bila makin membesar, saya mendapati bahawa kuih-muih yang terdapat di luar sungguh berbeza sekali dengan kuih-muih yang telah disajikan dan dibuat oleh ibu saya. Pada masa tu ibu saya sentiasa melakukan pembuatan kuih untuk penjualan kepada wedding caterer. Jadi bila berada di tahap tu, saya mendapati mutu kuih-muih di luar amat menghampakan, kerana kita sudah dapat tahu bahawasanya bagaimana sesuatu kuih itu patut rasa, tapi bila di luar rasanya sungguh hambar sekali. Jadi oleh kerana tu saya dapati bahawanya ibarat orang-orang di luar tidak dapat merasai potensi sesuatu rasa kuih itu. Jadi saya rasa macamnya kebanyakan mereka dapatkan wedding caterer contoh, seperti dapatkan kuih-muih daripada Johor dan sebagainya, dan kebanyakannya tidak dapat bertahan lama. Dan banyak jenis kuih yang warnanya berbeza tapi rasanya sama. Dia kira macam tak otentik lah. Tak otentik dan tak bertahan lama, dan kebanyakan macam inilah. Bahan-bahan dia enteng. Tak ada tak ada mutu dalam bahan-bahan dia, tak bertahan lama, dan dari situ bila orang makan rasa kuih pun macam tak rasa best lah. Jadi macam apa yang best sangat pasal kuih ni? Sampai ada setengah orang mengatakan bahawa kuih itu adalah wasted calorie. So sungguh menyedihkan lah. Jadi dalam keadaan di mana industri kuih-muih kita sungguh hambar sekali, pada opinion saya adalah selama 30 tahun kuihnya jenis sama saja. Jadi saya tergerak hati untuk memartabatkan kembali kuih-muih Melayu kita. Terlahirnya The Kuih Maker di Bukit Batok, di kedai yang pertama kami di Singapura. Apa signature kuih kat sini? Kami tidak ada mana-mana satu yang best seller. Semua adalah best seller kami, di mana kami memaparkan kuih-muih yang jarang terdapat di Singapura ini. Contoh seperti putih salad perut hitam, talam ubi, putih salad nangka. So currently di Singapura ini kami syarikat yang utama yang memaparkan putih salad nangka. Perbezaan kami di sini adalah di mana kami lebih mementingkan terhadap rasa setiap kuih itu. Kalau kita dapati di mana-mana kebanyakan kuih yang berbeza warna, tetapi bila dimakan rasanya hampir sama sahaja. Tapi di sini
kami memastikan setiap satu jenis kuih itu adalah berbeza daripada yang lain. Contoh di sini saja kita ada 4 jenis putri salad biasa, putri salad pulut hitam, pusat nangka, pusat durian, dan kita gunakan bahan-bahan premium seperti untuk durian D24 yang kami dapat khaskan daripada plantation ataupun ladang di Pahang. Dan kami juga suka eksperimentasi dan membuat sesuatu yang berbeza. Contoh kami buat serawa in a cup, so orang-orang yang rasa nak mengidam untuk makan serawa tidak perlu untuk belikan banyak-banyak. Okey, ni soalan menarik. Kalau saya tanya 5 kuih yang mungkin boleh recommend kat saya untuk beli, which are the 5? Biasa putri salad, putri salad pulut hitam. Perbezaan dia lah bila makan dengan pulut hitam tu totally different rasa terhadap kuih tu. Recommend juga kuih talam ubi, talam suji, dan lagi satu putri salad durian. Tapi kami juga mempunyai kuih-kuih lain seperti kuih talam keladi yang jarang ada di Singapura. Tapi itu antara 5 kuih yang kami boleh recommendkan. Actually kan, nama The Kuih Maker ni macam familiar. Kalau tak silap saya, raya lepas saya nampak Presiden baru kita, Presiden Tharman, dia ada buat macam feature. Betul tak? Kebetulan kami telah dipilih daripada ramai-ramai syarikat pembuatan kuih di sini untuk feature bersama apabila dia hendak membuat recording untuk video Hari Raya dia. Wah, menarik sangat. Okay, so how has it been so far running the business? Well, Alhamdulillah, sambutan kami amat menggalakkan kerana kuih-kuih yang datang daripada Kuih Maker adalah kuih-kuih yang bermutu. Jadi so far kebanyakannya orang-orang yang datang sini datang melanggani terus daripada kuih kami ataupun mereka buat pre-order. Kebanyakan untuk majlis diorang, company-company yang buat event, ambil order daripada kami untuk sambutan hari raya mereka, sambutan event syarikat-syarikat mereka, dan juga meeting-meeting sekolah-sekolah dan sebagainya lah. Jadi pelanggan kami tidak terhad kepada yang walk-in tetapi juga kepada raya majmuk. Okay, soalan bonus. Ini kuih-kuih you all ambil consignment ke you all buat sendiri? Tidak, kami tidak mengambil consignment pun langsung. Kebanyakan daripada kuih kami atau hampir kesemuanya basically adalah dari from scratch ataupun dari bahan ingredient yang asas, dan kami proseskannya sehinggalah sampai terkukusnya kuih-kuih dan sini, kerana kami buat di dapur kami di belakang sini lah. Jadi semua daripada bahan asas sampai habis, termasuk seperti contoh inti epok-epok dan sebagainya, dan terjadinya epok-epok kami sendiri. Jadi kami dari situ kami dapat mengawal kualiti kuih-kuih kami di sini. Kami boleh tunjuk juga kalau awak nak untuk masuk ke dapur kami dan tengok bagaimana operasi kami juga. Okey, jom kita masuk. Apa yang kita nampak pada sini sekarang ni, kita sedang buatkan epok-epok kami yang di mana kami lakukan daripada ground up, daripada pemasakan inti kentang, inti sardin dan sebagainya. Buatkan kulit epok-epok, dan di sini kita buat keseluruhan prosesnya terhadap pembuatan epok-epok kami. Jadi pasal tu bila orang rasa, dan dia rasa sungguh fresh sekali lah, segar, kerana setiap hari kami lakukan pembuatan epok-epok. Setiap kali dah habis kita top up. Kami mengawal bahan-bahan dan pembuatan inti kami. Jadi inti kentang, inti sardin, inti epok, sayur dan sebagainya kami buat di sini. Kami tidak dapatkan sourcing daripada luar sana kerana untuk menjaga terhadap mutu epok kami. Sini juga contohnya seperti kami buat nagasari jagung di sini untuk penjualan di luar. Kami juga buat nagasari pisang. Okey. Seperti nampak daripada staff saya sini, kami buat kuih-kuih daripada bawah, daripada asas sehinggalah pembuatan dan pemasakan kuih dan terhadap kukusan di sini segalanya. Jadi pada waktu sekarang ni kami sedang menyiapkan serikayanya untuk kuih-kuih.
supaya bila petang nanti kami akan kukus. Wah, menarik rezeki aku dapat lihat proses pembuatan kuih from scratch. Selama ni aku tahu makan je lah. Best lah. Ya. Yang serikaya dia. Serikaya Yang ini. Ini serikaya putih salad. Kami juga merupakan kedai yang utama di sini di Singapura ini yang menjual hanya bahagian atas serikaya putih salad. Ada setengah orang tak suka putih salad dia punya pulut, mereka suka makan yang hijaunya saja. Inilah serikaya dia saja. Ini antara benda-benda yang pelik kita jual di Singapura ni. Dan yang pelik tapi benar pelik tapi benar. Ada setengah-setengah manusia golongan di sana suka hanya makan bahagian atas saja. Tambah juga nampak ada beberapa benda yang mengancam. Sarawak durian saya. Naga saya jagung. Okey. Alright. Okay. Bad kan? Okay. Apa semua dia? Saya dia saya betul. Boleh. Tambah lagi. Ipu-ipu. Okey. Satu saja. Okey, kalau korang tengok menu diorang ni, Masya Allah, harga kuih diorang sangatlah rahmah. Dalam otentik, reasonable pula tu harga dia. So, kita kenalah support bisnes tanah air yang macam ni. Yelah, kalau tak kita, siapa lagi kan? Dan tak ramai yang ada yang tinggal, yang tahu untuk buat kuih tradisional kita ni. Okey, kesemua genap $22. Nampak? Oh, this. Masya Allah. Okay. You are actually. Okey, boleh. Silakan ni kuihnya. Terima kasih. Sama-sama. Untuk bahagian untuk sesiapa di luar sana yang berminat untuk melangani kami di Kuih Maker, anda boleh melawat kedai kami di Bukit Batok West Avenue 9, Blok 47, unit nombor 0102, ataupun boleh juga hubungi kami melalui WhatsApp jika anda nak pre-order. WhatsApp kami di nombor 889074. 889074. Ya, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Mari sama-sama kita kekalkan tradisi warisan Melayu agar anak cucu kita dapat lagi menikmati kuih warisan bangsa. Okay guys, aku tak sabar nak try. Nampak sangat best, terlalu best. Aku rasa aku tak nak tunggu sampai dekat rumah. Aku nak try sekarang juga. So, of course aku tak boleh try semualah pasal banyak. Aku nak try satu je. Dan aku rasa dalam semua yang aku tertarik pasal dia durian kan, favourite kan, durian tengah musim durian kan. Kita cuba durian apa ni? Putri salad durian. Tengok kita cuba bismillah. Okay. Dia punya rasa durian ni memang kaudu. Dia macam pekat. Rasa pekat dengan otentik dengan solid. Memang betul lah. Ni apa durian D24 katanya Aku rasa memang korang kena try. Datang sini mesti cuba Putri salad durian ni. Confirm. Balik tidur tanya. By the way, rasa sedap sangat. Aku akan cuba satu lagi. Aku akan cuba yang ni. Ini namanya apa? Putri salad pulut hitam. Nampak? Anak-anak muda sekarang, yang muda daripada aku, tentu tak tahu nama-nama kuih ni. Pasal aku pun tak tahu. So, pelajaran lah. Ni semua kuih-kuih dari nenek moyang kita ni tradisional, warisan ni. Jemput makan. Bismillah. Okay. One bite. Confirm. Saya duduk. Jangan lupa check them out. Aku cakap tak guna, timbal tak guna. Korang kena try sendiri. So, address the Brown Venturer. Peace out.
semua pemilik F&B halal baik di Singapura, Malaysia, Indonesia, satu dunia pun boleh dengar sini. Dah ada makanan padu, rasa yang sedap, visual yang mengeliurkan dan ingin konten untuk brand awareness dan engagement di media sosial? PROMventure sedia bantu anda dengan konsep dan approach yang unik dan mampu menarik pelanggan melalui konten yang otentik dan bercerita. Dari gerai kecil sampai ke restoran popular, kami hasilkan video, foto dan storytelling yang buat orang lapar, share dan datang sendiri. Jom collaborate dengan PROMventure. Tunggu apa lagi? Hubungi kami sekarang juga untuk mula cerita jenama anda.